Betul ke kita dengan telco ni macam ada love hate relationship? Setiap telco ada PL dia masing-masing. Semua promosi nampak menarik. Tapi mana satu yang betul-betul idaman hati korang? TuneTalk ni start dari tahun 2009 lagi. Beza 14 tahun dengan Abang Hijau, 21 tahun dengan Abang Biru, yang sekarang dah jadi Abang Biru Kuning. Abang Biru ni sama umur dengan saya rupanya. TuneTalk masuk market among abang-abang kompetitor yang dah otai. Diorang cuba memahami customer dan faham satu angle di mana customer nak guna servis telco tanpa rasa stres atau drama. Dari dulu lagi TuneTalk dah tunjuk cara yang lebih mudah berbanding telco besar yang lebih rumit. Tapi cabaran dia, industri telekomunikasi ni sangat kompetitif. TuneTalk kena lawan telco besar yang bajet iklan diorang macam kapal angkasa. Tawaran pula macam semua ada. Rakyat Malaysia sangat demanding. Nak internet laju, nak rewards, nak semualah. Dan dalam dunia telekomunikasi yang semakin evolving ni, rata-rata pengguna ramai yang kecewa. Dah lah kontrak panjang, ada pula charge tersembunyi. Internet pula 5G, tapi line slow macam duduk dekat hutan. TuneTalk tahu benda ni kena ubah. Jadi, apa TuneTalk buat? Diorang memperkenalkan Epic Plus. Tak ada kontrak, senang switch, 5G internet, siap ada rewards. Dengan RM50, pengguna dapat 300GB data, memang tak luak pakai sebulan. Apps TuneTalk memberi peluang korang mengumpul points, guna digital business card untuk networking dan grow business dengan mudah. Berani, relevan dan stand out. Langkah ni bukan mudah sebab TuneTalk kena pastikan setiap benda yang dia buat, produk atau partnership, semua kena relevan dengan apa yang orang nak sekarang. TuneTalk simplify dengan memberi experience yang fresh kepada pengguna baru dan sedia ada dengan cara yang lebih mudah tanpa halangan. aku pengguna lama kot. Dah tu? Jom try TuneTalk.